Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita dekat dengan R&R Rawang. Jadi kita ada satu event ni. Event yang dibuat pada hujung bulan 12 tahun 2025. Kira berapa bulan 19 bulan 12 2025. Okay, event dia ialah Gap lah, Gang Gaps. Gaps ni Gang Azhar Purple. So kita ada sebiji, ada lagi 2 biji, yang ada lagi 3 biji dekat Petronas. Sebenarnya dah lama dah Gang Azhar Purple ni tak buat event lah. Gang Azhar Purple ni dah lama dah kita orang create group ni. Jadi saya salah seorang admin lah dalam Gang Azhar Purple ni. Kalau dulu memang meriah lah. Ada biru, ada purple, ada silver ada. Tapi makin lama lepas Covid ni, makin lama makin tenggelam. Tapi kita orang stay ada lagi. Alright. Cuma masa mula-mula buat tu lah, masa mula-mula buat tu memang meriah lah. Lepas tu lama-lama dia makin kurang. Jadi itulah untuk menghilangkan kesunyian, so kita buat satu event. Jadi ada yang daripada Johor, daripada center, daripada utara pun ada. Tapi tak amai pun. Jadi kita dekat R&R Rawang ni sambil menanti rakan-rakan yang lain lah. Daripada Johor ada sebiji, Negeri Sembilan ada 2 biji. Lepas tu center ni ada 3 biji ke tak silap. Macam itulah. So kita akan bergabung lah. Checkpoint kita dekat R&R Rawang. Sekarang dalam pukul 2, nak dekat pukul 2 pagi lah. Jadi pagi lagi kita akan sampai, mungkin dalam pukul 5 macam tu lah. Jadi Gang Utara dia sambut lah. Kita akan bawa ke destinasi kita. Ke mana kita hari ni, stay tune guys. Alright. Yes, kita dah sampai. Rakan-rakan lain daripada KL ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 biji lah daripada sini Mala ke utara. So bersiap-siap, kita akan bergerak. Rodi asyik beki je. Aduh, malam tak nampak sangat. Kita dah sampai dekat area Penang, Seberang Jaya. Jadi kita sarapan ni dekat apa nama kedai ni lah, tak ingat. Apa nama kedai ni? Tak ingat. Entahlah. Nasi lemak Fizi Cafe lah. Fizi Cafe tu, tak silap. Tu makan pagi, kedai makan pagi oleh Fizi Cafe. Okey. Kita batok dulu, ambil sarapan. Lagi jumpa dengan geng-geng utara pula. Makan pagi oleh Fizi Cafe. Ni lah kedai dia. Saya dah tengok menu apa dia, best ke tak. Dia punya macam ponok kayu sikit. Okay. So kita tunggu sahabat-sahabat kita ambil order. Alright. So inilah sarapan pagi, nasi lemak ayam goreng, roti bakar arang. Macam ni roti bakar arang. Ya. Yeah. Nampak hangus. Okay, jom kita sarapan dulu. Okay guys, so lepas sarapan tadi kita dekat Kaltek Sungai Dua. Okay, kita menanti rakan yang lain. Ada juga yang bergabung daripada geng-geng utara. Semua bergabung lah. So kita checkpoint dekat sini lah. Jadi ada Abang Azrul, sementara menanti Amin, Naim, lagi yang lain-lain. Semua pun akan sampai sini lah, berkumpul sini. Dan kita akan menuju ke tempat, ke lokasi yang kita akan adakan event tu lah. Alright.
Jadi utara boleh tahan ramai kak kali ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada lagi mungkin dalam 10 biji macam tu apa sampai. So yang ni Abang Azrul kita. Dia ada kedai makan ni dekat area-area balik pulau. So kalau macam nak balik utara ke, singgah-singgah makan kat dia, oi memang sedap makanan laut. Okay guys, so complete semua gabungan dengan geng-geng Penang Utara Selatan. Utara Selatan Center. Macam tu lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 biji semua geng Azab Purple. Oh ramai. Dia semua seragam. Jadi sekejap kita akan bertolak ke lokasi ya. Lokasi. Jadi semua berhimpun dulu. Ada yang nak isi minyak dulu. Lagi kita gerak sekali ya. Okay, kita dah sampai dekat Pak Din Ikan Bakar, area Matampau. So kita parking dulu. Sentiasa berkilat guys. Dia siang purple, malam jadi hitam. So ni collaboration sekali lah. Utara, Central dengan Selatan. Ni geng-geng utara semua ni. Okay, biar. Oh tu nah. Okay. Okay. Lepas tu jom. Tadi makan lagi, ni makan lagi. 2 kali makan. So barisan jentera. Ini Abang Zubiak kita, otai DIY. Abang Azrul, Bali. Semua rakan-rakan geng utara. Okay, sekarang kita dekat restoran Ikan Bakar Din, Kepala Batas Pulau Pinang. Tadi makan dah, ni makan lagi. Makan tengah hari pula. So dia masing-masing ikan bakar dah habis makan. Beres. Tadi makan dah, ni makan lagi. Tak makan. Ikan je. Ya. Tengok ikan je. Oh bagus. Atas ya. Tidur terlentang. Yang bestnya dia ada ni. Apa nama? Telur ikan mayung, 1 mangkuk RM10. Ni telur ikan mayung macam boba mix. Kepala ikan. Dari bawah ada yang ni bakar ayam pari, terobok, cencaru, tomahawk. Dah, jom. Yang tadi sarapan pagi. Yang ni makan tengah hari. Tu dia barisan jentera purple. Cak pun dah terkopak dah. Yang ni berkilat guys. Itu dia. Tak sabar lah nak check in. Check in pukul 2.
Sekarang pukul 11.45 macam tu lah, dekat pukul 12. Okay, yang hujung handsome. Ni siap healing lagi ni. Sini siap healing. Standby Pantai Merdeka. Okay, lepas makan kita singgah sat dekat dataran tsunami. Dengan geng-geng. Okay. Ini dia dataran dia. Time tu dulu ingat 2005. Time 2005. Time tu kita nak masuk kerja, time tu kena tsunami dekat sini. Area di sini lah. Ni buat dataran tsunami sebagai tanda kenangan bencana tahun 2005. Parking dulu sini. Kalau tengok nampak tu boat tu kan, boat tu lari pergi sana, tinggi tu tsunami. Tenggelam habis kampung-kampung ni semua. Jadi jom kita menghala ke homestay. Dia termenung 3 kilo, sotong sikit. Sambal tomat sotong kita buat tengah hari esok. Ini dia. Tukang kipas. Baik punya tukang kipas. Import dari Nilai. Nilai Senawang. Tengok muka sikit. Oh, itu dia. Pertama kali kita punya main buat kerja. Pertama kali kita nampak dia buat kerja. Okey ah. Okey dah ni. Senyum sikit macam terpaksa buat kerja ni. Ini dia. Kita bergotong royong masak untuk malam ni. Ada chef ada, semua ada ni. Tukang masak ada. Alhamdulillah. Ini dia. Mak. Ini ada tokek kerja. Tokek pada. Itu dia. Ini macam alhamdulillah sambil beriadah. Sambil bergotong royong untuk masak malam ni. Family day geng Azhar Perempuan. Ni dia ambil kai. Ni tukang kopek ni. Sini tengok sikit. Tahu-tahu dah malam dah. Okey. Tadi petang tadi kita tak sempat nak ambil video. Terlelap. Sekarang kita dekat ni tempat makan. Isi perut dulu. Lepas tu kita tengok apa program lepas ni.
Okey, tu dia. Wah, BBQ dulu, BBQ. Tu dia chef utara. BBQ. Jadi kita makan. Okey. Oh, makanan terbaik. Kambing. Nasi ada, bihun ada, mi, semua buat sendiri. Kali ni tak order catering, yang ni buat sendiri. Dia punya kopi tu memang kau. Okey. So nak makan kena ke atas. Jadi suasana malam. Biasanya malam kita buat BBQ, biasanya buat besok. Tapi diorang buat awal lah. Geng-geng utara ni sambut. Bagus lah. Macam saya ni, saya bagi rezeki je. Oh, lama lagi dah set. Yang ni susah hati. Terbokong, berasak. Aduh. Tak bagi nama baru kat ni, Jamila. Suasana malam Pantai Merdeka. Nampak apa? Lah, dulu boleh mandi ni lah, ni mereka buat tebing. Dah buat tebing ni tak boleh mandi. Kita tengok nanti time siang pula macam mana. Malam okey sikit, tak panas sangat. So ada taman-taman permainan pelbagai. Ada orang mancing. Mengang. Budak suka. Ada kereta lampu-lampu. Situ dah macam kafe, tempat lepak lah. Suasana malam. Ni tempat mainan ni tak boleh main. Tengah renovate kot. Situ lah. Taman permainan lah. Yang belah sana tu tak buka lagi. Hujung tu dah. Ni kedai-kedai makan. Lama gila tak main Pantai Merdeka. Tapi masuk parking bayar. Masuk parking kena palang. Kena pakai tas Shengo.